Okey, hari ni aku nak ajar korang cara ikat tali pada kemah yang cepat dan mudah. Okey, alright. So, korang lilit-lilit, masukkan di tengah, tarik di bahagian ujung dan tarik lagi bagi betul-betul ketat dan buka dia punya loop sedikit. Okey, dah. Korang dapat tak? Kalau tak dapat, kita slowkan video. Alright, so tali di bahagian kanan korang masukkan bawah, lilit, buat 2 pusingan. Okey, 2 pusingan. Lepas tu korang buat loop dan masukkan di tengah-tengah simpulan, dan tangan kiri korang tarik dan pastikan loop itu tidak terkeluar daripada simpulan. Alright, so korang tarik saja bagi tegang. Okay, tangan kanan korang jangan lepas tarik bagi tegang. Lepas tu loop tu korang besarkan sikit supaya dia tidak terlepas nanti. Okay, alright, tarik itu saja. Okay, tengok dah kukuh kan. Dan best untuk ikatan yang ni, korang untuk cabut korang tarik saja. Tarik saja tali ni, dia terus terbuka. Alright, so kalau bermanfaat korang jangan lupa like, follow dan share. Thank you.